Korang yang pakai kereta lama, macam kereta Wira, Targa, Viva, Kancil, pernah fikir tak pasal benda ni? Ini timing belt. Nampak macam kereta biasa kan? Tapi, benda ni kalau putus time drive, hancur enjin. Poket pun barai. Jadi, bila sebenarnya benda ni kena tukar? Yang pertama, ikut mileage kilometer. Biasanya setiap 80,000 hingga 100,000 kilometer. Yang kedua, ikut tempoh masa. Walaupun kita jalan-jalan, getah tetap akan merekah. Maksimum 2 hingga 3 tahun, benda ni wajib tukar. Satu tip penting, kalau korang nak hantar kereta ke bengkel, nak tukar timing belt, jangan tukar timing belt ni je. Minta mekanik untuk tukar water pump dengan coolant sekali. Sebab apa? Sebab kos upah nak buka benda ni tinggi. Kalau water pump bocor kemudian hari, korang kena bayar upah benda yang sama 2 kali. Okay guys, kos nak tukar timing belt set ni baru berapa ratus ringgit je. Kalau korang nak tunggu benda ni putus, kos overhaul boleh kita sampai ribuan ringgit. Cuba check last korang tukar timing belt dah berapa kilometer. Korang yang pakai timing belt, cuba komen dekat bawah. Seperti biasa, kalau korang nak repair atau service kereta, korang boleh datang ke Petronas Auto Store Kuala Tinggi dan app AutoCare Bandar Penawar. Korang boleh tekan link di bio untuk berhubungan kami. Okay.